Yang pertamanya, kita orang ni ada satu soft spot lah berdua, Alhamdulillah. Dipilih kerana kami sebenarnya ada satu chemistry yang sangat pada doktor. Walaupun kami tak berjumpa, tapi the connection tu ada. Apa juga yang Ustazah fikir, kadang-kadang saya terfikir. Ada jadi macam tu. Tak pasti ya. Benda tu kadang susah kita nak uraikan. Kami jarang bercakap, jarang berjumpa. Tetapi Ustazah boleh rasa Dr. Linda macam nak cari Kak Cik je. Dr. Linda rasa macam Kak Cik nak cari Dr. Linda je. Macam itulah, untuk membantu Ustazah. Sebab kita tahu Ustazah adalah seorang ikonik wanita, penceramah, selebriti yang terkemuka di Malaysia. Dalam masa yang sama, beliau juga seorang wanita, betul? Wanita seperti kita semua, seperti semua rakyat Malaysia. Diduga dengan pelbagai cabaran hidup, diduga dengan pelbagai cabaran kesihatan.